الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, dalam majlis yang permai ini, kami mohon kepadamu, ampunilah kedua-dua mempelai yang kami raikan hari ini. Ampunilah kedua ibu bapa mereka dan kaum keluarga serta saudara mara mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami sekalian dalam majlis ini dan ampunilah kedua ibu bapa kami dan kaum keluarga serta saudara mara kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berkatilah perkawinan ini sebagaimana Engkau memberkati perkawinan junjungan kami sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Sebagaimana Engkau memberkati perkawinan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan Siti Sarah. Sebagaimana Engkau memberkati perkawinan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaika. Sebagaimana Engkau memberkati perkawinan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami sekalian dalam majlis ini. Kami mohon kepadamu, rahmatilah kedua mempelai ini. Jadikanlah mereka pasangan yang soleh dan solehah. Kurniakanlah kepada mereka keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah, berkatilah mempelai ini dengan kesihatan yang baik, anak-anak yang baik, harta dari rezeki yang baik, dan jiran tetangga yang baik. Ya Allah, bantulah mempelai yang kami raikan hari ini mengeratkan silaturahim antara kedua keluarga, menjaga hubungan dengan ibu bapa mertua dan ipar duai mereka, supaya tidak ada keluarga yang berasa kehilangan, masing-masing berasa mereka mendapat anggota keluarga tambahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pengantin lelaki hari ini Muhammad Zalimi bin Muhammad sebagai suami yang sangat penyayang kepada isterinya. Dan jadikanlah pengantin perempuan hari ini Nur Asmahani binti Muhammad sebagai isteri yang sangat taat dan patuh kepada suaminya. Ya Allah, berilah keinsafan dan juga peringatan kepada kedua mempelai ini. Sesungguhnya keredaan Allah ke atas anak bergantung kepada keredaan ibu bapanya. Sesungguhnya keredaan Allah atas isteri bergantung kepada keredaan suaminya. Maka janganlah sampai mereka mendahulukan kepentingan diri mereka daripada kepentingan ke ibu bapanya. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baiklah, sekali lagi mewakili tuan rumah hari ini, Cik Azman dan juga Puan Haminah, mengalalukan selamat datang ahlan wa sahlan kepada seluruh rombongan pengantin yang mana dikepalai oleh ayahanda bonda pengantin kita, pasangan Cik Muhammad dan juga Puan Norsiah. Terima kasih kerana sudi datang. Dan seterusnya dipersilakan kedua mempelai pengantin baru Ni dan juga Ani untuk maju menyusul